beli tayar dekat Malaysia ni kan, Wan Cina rasa dia dah ikut budaya tempat-tempat tertentu. Contoh, Wan Cina sekarang berada di Muazzam. Kalau kita bagi customer Muazzam pakai Toyo, kebanyakan dia cakap dia tak nak. Dia nak cari Falcon pula sebab dia cakap Falcon okey juga. Tapi kalau kita bagi KL kita bagi Falcon dia tak nak. Dia nak Toyo pula. Okey, semua cakap dengan kawan cakap lah, dengan tengok review lah. Tapi korang kena faham satu barang. Kita beli tayar ni kan bukan ikut budaya ataupun ikut siapa cakap ke, kawan recommend ke apa sama. Boleh dengar sebagai rujukan, tak ada masalah. Kita bukan suruh ikut 100% sebab kita beli tayar ikut permintaan kita tentang tayar tu, terhadap tayar tu, sorry. Okey. So contoh hari ini kita nak satu tayar yang performance, okey, grip sedap. Kita boleh pilih jenama macam Pirelli, okey. Pirelli memang main untuk performance dengan juga potong air semua memang dia okey. Cuma keselesaan dia kurang sikit. Okey, contoh hari ini kalau kita nak performance, nak selesa, nak senyap, bolehlah ambil Michelin. Okey, Michelin ini XM2 Plus, ada lagi satu PS3. Dua-dua bagus tetapi poket kita kena tebal. Sebab apa? Sebab tayar ni mahal dengan juga dia cepat habis, compound dia lembut. Okey. Nak cari tayar performance saiz kecil, tak kira keselesaan, ambillah Toyo Proxes TR1. Ini memang tayar yang sangat grip dengan juga sangat potong air. Cuma dia sangat dengung semasa bawa sebab bunga dia memang agak kasar. Okey, bunyi memang akan sangat banyak. Okey, sebenarnya nampak banyak lagi tayar kita boleh pilih. Tak kira lah performance ke, keselesaan ke, semua ada. Kalau korang nak dua-dua pun baik, memang susah nak dapat lah. Okey, so itu saja untuk video kali ni. Kita nak bagi tahu sikit, kita beli tayar jangan ikut budaya ataupun ikut dengan orang cakap. Either korang pergi cari profesional, tanya dia nak pakai tayar apa yang sesuai dengan permintaan kita sendiri, ataupun kita boleh buat research ataupun rujukan di internet sendiri. Okey, so itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka video ini, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok sesuai. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.